Kolej TVET ni swasta je ke? Kerajaan ada tak? Okey, ini berkaitan dengan institusi Kolej TVET, di mana untuk maklumat anda, sekiranya anda berminat untuk masuk ke Kolej TVET ataupun Kolej Kemahiran, dia ada dua-dua. Institusi latihan awam ada, institusi latihan swasta pun ada. Itu kerajaan dan swasta. So, untuk maklumat anda, menarik je program-program TVET ni, terutamanya dekat UP_TVET, kolej swasta dan kerajaan berada di satu platform, iaitu di UP_TVET. Di mana kalau anda masuk dekat UP_TVET, dia ada dua bahagian, iaitu bahagian perdana dan juga fleksi. Bahagian perdana adalah mewakili semua kolej-kolej kerajaan. Bahagian fleksi, semua kolej-kolej swasta, plus ada juga institusi-institusi kerajaan dekat fleksi yang menawarkan program-program short course. So, kepada anda, sekiranya anda berminat, anda boleh pergi ke UP_TVET, anda boleh tengok dekat situ dua-dua bahagian ni, kolej mana yang anda berminat ataupun program apa yang anda berminat, dan anda tengok mana program yang ditawarkan oleh kolej-kolej yang ada dekat UP_TVET. Adakah di bahagian kerajaan ataupun bahagian swasta.